Ada kamera lah. Kenapa kita dekat situ? Oh, tujuan kita buat video ni adalah untuk kita meraihkan kepimpinan lepas yang mana dorang memenangi program terbaik iaitu program Jelajah Bakti Siswa Madani 7.0. Yang mana jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut, jom kita masuk. Ya. Dengan ini majlis menjemput saudara Nurul Ika selaku Jemaah Pengarah 2 Jelajah Bakti Siswa Madani. Okay, sorry. Sorry. Okay, so guys, tak sia-sia pula saya tertinggal dekat KLIA. Tapi JBSM boleh menang. Tanya kat korang. Tanya. Gila aku cakap. Okay, jadi sempena kemenangan bagi program bakti ni, saya nak share sikit lah kenangan yang paling tak dilupakan waktu dekat airport, di mana kita dapat tengoklah perangai masing-masing kat situ kalau kita ingin bawa kembali tu macam susah lah nak dilupakan, dan dia satu memori yang orang kata bahagialah untuk diri saya sendiri, kerana kat situ juga kita boleh kenal lebih rapat dengan orang kita yang lain. Itu je. Tahniah guys. Kami nak ucapkan tahniah kepada untuk tim Bakti Siswa 7.0 ke Sarawak dan kalau bagi saya pula, saya mengharapkan untuk kepimpinan 24-25 ni supaya dapat achievement yang sama ataupun lebih baik daripada achievement daripada kepimpinan yang lepas, insya-Allah. Okay, tahniah untuk tim Bakti sebab berjaya memenangi anugerah. So bukannya senang lah untuk kita buat program macam ni. Okay, so tahniah. Tahniah tim Bakti. Alhamdulillah, pada malam ini telah berlangsungnya majlis sempena meraihkan kemenangan bagi program Jelajah Bakti Siswa Madani yang mana yang telah menangi program anugerah program terbaik sebagaimana yang saya pegang piala ni. Alhamdulillah telah memenangi di majlis anugerah bahagian ahli pelajar USAS pada tahun inilah. Okey, macam mana je apa perasaan setelah menang? Okay, Alhamdulillah, perasaan saya sangat bersyukur kerana program Jelajah Bakti Siswa Madani telah terpilih sebagai program terbaik. Saya rasa segala penat lelah kami selama ini membuahkan hasil lah. Seperti mana tahu, program Jelajah Bakti Siswa Madani ini bukan satu benda yang mudah untuk kita jalankan kerana ia membutuhkan masa yang sangat panjang. Kita kena pergi ke tempat tu, kita nak survey yang mana yang terbaik untuk kami jalankan bakti siswa ini. So saya di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa, MK Exco dan juga ahli Kelab Taha kerana telah bekerjasama dengan kami daripada awal sehinggalah program ini berakhir. So Aiman? Okay, saya pun tak kurang sama juga dengan Izzah. Jadi saya nak ucapkan perasaan syukur yang tak terhinggalah kepada semua yang menolong daripada awal hinggalah akhir, dan pada kepimpinan 23-24 lah, dan FOT ahli dan juga mantan-mantan yang tak kira lah mantan yang lama atau yang baru. Okay, Alhamdulillah lah. So sedikit pesanan lah untuk pengendali next bakti, jangan kalau kata rasa susah sikit janganlah down. So kita cari orang yang lebih berpengalaman. Okay, kalau kata kita berusaha dengan orang yang lebih tinggi sikit, kita perlu kata sharp time sikit lah. Okay, saya
Itu saja daripada kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.